Itu tengah asar, azan asar. Saya naik. Bila kita naik bukit, enjin kita tak akan senyap. Kita akan naik, kita akan bising lah. Sebab kita nak capai height tu kan. Dia punya enjin tu beraung lah. Kita nak pick up tu kan. So bila saya sampai tu, saya bagi je lah. Lepas tu time asar. Bangla tu duduk dekat, nak kata jauh tak jauh, nak kata dekat, macam saya dekat sini, dia dekat itik kayu tu lah, macam dekat parking kereta lah. Yelah, dekat lah belakang dia. Saya tutup switch enjin, saya tengok dia tutup switch enjin. Abang tu saya dengar apa? Apa? Saya dengar orang tengah bakar hutan. Orang tengah bakar hutan. Dia macam bunyi api. Bunyi dia bakar. Saya tengok bangla tu. Bangla tu atas motor je, saya bareng kawan dia. Okay. Saya tengok sebelah saya, ceruk tu, tak ada apa pun. Saya tengok dekat belah tak ada apa pun. Belah sana memang tak ada orang. Belah sini je kalau tak ada orang pun kan. Bunyi api, bunyi yang dekat dengan telinga. Yelah, duk bising kan. Dia bunyi macam api. Tengok api tengah bakar kayu kan. Cakap ni tak betul ni kan. Cakap apa benda ni cakap kan. Saya pandang bawah, saya nampak makcik dengan budak tu, saya tengah berjalan. Okay. Aku cakap apa benda ni cakap kan. Kacau pula tengah-tengah air je. Saya lepas loading sawit saya tu, saya lepas ke tepi, saya duduk kat dalam lori, saya sokok. Cakap apa benda ni cakap kan. Aku tak minta jumpa aku tak minta tengok hang pun kan. Apa benda ni.